forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Iswadi Murni jawab, adakah Rafizi Ramli bakal dipecat selepas pemilihan ini? Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Baca Kini. Izzah disanggah kata Rafizi nak letak jawatan April lalu. Saya baca detail sikit. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan pencabaran Nur Izzah bahawa Menteri Ekonomi itu bersedia meletakkan jawatan. Kita mendengar respon detail daripada Iswadi Murni. Dia akan tidak komen macam biasa. Jadi ada ura-ura mengatakan bahawa Rafizi akan dipecat pada esok hari, pada hari ini. Okay? Ada ura-ura mengatakan Rafizi akan dipecat pada hari ini. Ataupun kalau tidak pada hari ini, selepas pemilihan parti ini Rafizi akan dipecat. Kalau Rafizi dipecat, tuan-tuan, orang yang paling gembira tuan-tuan rasa siapa? Saya nak tanya terus terang ni kan. Kalau Rafizi dipecat, tuan-tuan rasa siapa orang paling gembira? Nurul Izzah ke? Nurul Izzah ke? Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau Rafizi dipecat, orang yang paling gembira siapa, tuan-tuan? Adakah Nurul Mr. H? Adakah Nurul Izzah? Saya tak rasa Nurul Izzah. Adakah Amir? Saya tak rasa Amir. Orang yang paling gembira kalau Rafizi dipecat daripada parti ni adalah Perikatan Nasional. Tuan-tuan, dia macam ni lah. Kita ada best player. Kita macam kita main bola kan. Kita ada best player, best striker lah. Messi lah kita katakan. Letak je skor, letak je skor, letak je skor. Tapi kita ada masalah dengan Messi ni. Mungkin Messi ni sombong ke, Messi ni tak dengar kata, whatever lah, adalah sesuatu. So ada orang hasut suruh gantung Messi. Akhirnya kita gantung dia. Bila kita gantung atau kita buang dia daripada kelab bola kita, siapa yang untung? Bukan kita untung, tuan-tuan. Yang untung lawan kita lah. Lepas ni kita dah tak boleh kalahkan dia. Sebab itu kalau kita tengok baru-baru ni, orang yang paling gembira, yang nak supaya Rafizi kalah, antaranya adalah Sanusi. Tak, kita tak perlu satu genius, satu orang yang hebat untuk memikirkan benda ini. Kita dah tahu dah. It happened that way. I mean, honestly speaking, you nak apa? What do you expect to happen? Kan, tak kisahlah kalau anda nak sokong Nurul Izzah, sokonglah. Saya tak ada isu tentang perkara tersebut. Ini negara demokrasi kan. Tetapi looking forward, kalau pemecatan itu benar berlaku, what do you think will happen? Apa yang anda rasa akan berlaku? Jadi hari ini Izzah ada dedahkan tentang sebenarnya Rafizi memang nak letak jawatan. Okey, Rafizi memang nak letak jawatan. Okey, saya bacakan surat yang dihantar oleh Izzah kepada semua dan kemudian kita ulas surat tersebut. Kepada semua ahli parti yang saya kasihi, rakan seperjuangan, saya sedar bahawa minggu kebelakangan ini bukanlah tempoh yang mudah buat kita semua. Banyak persoalan dan kebimbangan telah dibangkitkan melalui pemilihan PKR. Begitu banyak kata-kata, pendapat dan pandangan yang dilontarkan bukan sahaja daripada ahli parti, malah mereka yang berada di luar yang sedang memahati. Sebab itu izinkan saya menzahirkan kesyukuran atas limpahan sokongan dan galakan. Okey. Dalam masa yang sama, saya juga cakna akan wujudnya mereka yang mungkin terkejut atau marah dengan keputusan ini. Maksudnya keputusan untuk dia bertanding. Namun saya yakin semua ini datang daripada satu hasrat yang sama untuk bersama-sama membina semula parti dan negara yang kita cintai. Tatkala saya menerima berita bahawa saudara Rafizi telah mengambil cuti dan telah mengusungkan pejabatnya, pada ketika itu saya masih berada di negara India bagi menghadiri jemputan sebuah persidangan antarabangsa. Ketika itu timbul kebimbangan bahawa beliau mungkin tidak akan bertanding jawatan timbalan presiden, sekaligus menambah keresahan tentang potensi kekosongan pimpinan. Perkara itu berlaku susulan beberapa siri kekalahan di peringkat cabang yang melibatkan pimpinan yang sehaluan dengan saudara Rafizi serta pimpinan lain yang di peringkat akar umbi. Memandangkan kemungkinan kekosongan kepimpinan itu menggusarkan ramai pihak, ada yang membuat seruan agar saya tampil menawarkan diri sebagai calon timbalan presiden. Seruan itulah telah disokong oleh 201 daripada 222 cabang parti. Hanya pada hari terakhir penamaan calon, saudara Rafizi mengumumkan pencalonannya selepas saya menyambut seruan yang diberikan. Tidak dinafikan kritikan saudara Rafizi terhadap keputusan pemilihan mencerminkan suara banyak cabang menyaksikan perubahan terhadap status quo. Sesungguhnya, setiap pemilihan pasti hadir dengan cabaran tersendiri. Namun segala kebimbangan dan isu dibagikan mesti disemak dan ditangani dengan teliti. Walaupun audit antarabangsa telah dijalankan bagi menyiasat kebimbangan, ianya amat penting untuk penambahbaikan terhadap proses pemilihan dilaksanakan.
Langkah-langkah tegas begini beserta penambahbaikan lanjutan penting dalam membantu mewujudkan budaya bertanggungjawab, ketelusan dan perpaduan. Teman seperjuangan saya kasihi, harus kita renungi parti ini dibina atas usaha ramai, bukan segelintir individu. Segala turun naik perjuangan sama ada memenangi pilihan raya atau mendesak perubahan positif, kemenangan bukannya hasil kerja seorang atau dua pemimpin saja. Setiap ketua cabang juga memain peranan yang cukup penting. Okey. Alright, saya tak nak baca yang ni banyak, tak boleh kena-mena. Okey. Saya satu part yang tadi yang sebut tadi. Buat sahabat saya, saudara Rafizi Zamli, saya ingin sampaikan sejarah PKR juga lahir daripada sejarah persahabatan yang penuh dengan kepelbagaian. Cuma kita kadang-kadang menghabiskan lebih banyak tenaga bertelagah sesama sendiri daripada melawan musuh sebenar kita. Perkara ini boleh kita ubah. Saya tahu kita punya perbezaan pendapat, namun hakikatnya kita juga berkongsi begitu banyak persamaan dari segi cita-cita dan semangat perjuangan. Okey. Dia kata macam tu. I think the rest tuan-tuan boleh baca sendiri. Baik. Now, ada timbul satu dakwaan yang dibuat oleh Izzah. Dia kata bahawa Izzah sahkan spekulasi Rafizi nak letak jawatan pada bulan April. Okey. Nurul Izzah secara tidak langsung mengesahkan desas-desus bahawa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebenarnya berniat untuk meletakkan jawatan ketika mengambil cuti bulan lalu. Namun Nurul Izzah berkata dia menerima maklumat Rafizi bukan saja mengambil cuti dan mengusungkan pejabatnya, malah turut menyediakan sepucuk surat peletakan jawatan. Tak kala menerima berita saudara Rafizi telah mengambil cuti dan telah mengusung pejabatnya, saya ketika itu masih berada lagi di India bagi menghadiri jemputan sebuah persidangan antarabangsa, katanya. Baik. Now, saya aware tentang perkara tersebut. Cerita tentang bahawa Rafizi telah mengusungkan pejabat dia. Ada orang telah sebarkan maklumat yang Rafizi telah pun mengusungkan pejabat dia. Baik. Saya neither confirm nor deny tentang perkara tersebut, bahawa Rafizi telah mengusungkan pejabat dia, tetapi saya boleh sahkan memang ada intention untuk meletak jawatan. Tetapi tuan-tuan, tidak ada daripada Rafizi intention untuk tidak bertanding timbalan presiden. Jadi saya rasa konklusi Izzah bahawa dia nak letak jawatan sebagai timbalan sebagai Menteri Ekonomi itu sebagai konklusi bahawa dia akan mengusungkan jawatan timbalan presiden. Tidak ada indikasi bahawa dia akan meletak jawatan sebagai timbalan presiden. Tidak ada juga indikasi bahawa beliau tidak bertanding untuk jawatan timbalan presiden. Hanya kerana beberapa orang daripada dia punya sebilangan besar daripada kepala tim Rafizi ini dikatakan dicantas. Saya boleh sahkan juga tidak berlaku kekosongan kerana beberapa bulan sebelum penamaan calon, even sebelum Izzah mengumumkan untuk bertanding timbalan presiden pun, kita dah tahu sebenarnya di peringkat akar umum Saifuddin Nasution sudah pun menyatakan minat untuk bertanding. Sudah pun menyatakan minat untuk bertanding sebagai jawatan timbalan presiden. Dan kalau kita rajin turun ke bawah, saya harap saudari Izzah rajin turun ke bawah lepas inilah, bertanyakan kepada mereka-mereka di peringkat bawah, kita tahu operator Saifuddin sudah mula berjumpa dengan ketua-ketua cabang dan meminta mereka untuk menyatakan sokongan. Malah sebelum, seingat saya lah, sebelum Izzah, penyokong-penyokong Izzah ataupun ketua cabang yang kata nak minta Izzah bertanding sebagai timbalan presiden, seingat saya yang pertama sekali mengeluarkan kenyataan sokongan terhadap Saifuddin bertanding timbalan presiden adalah Terengganu. Lepas itu diikuti oleh Sarawak. Sarawak adalah antara cabang yang mengatakan sokongan untuk Saifuddin bertanding timbalan presiden. Dan kita tahu sebenarnya kenyataan tersebut bukan datang kerana mereka nak Saifuddin bertanding timbalan presiden, tapi sebab mereka diminta. So hujah mengatakan kerana dia ada intention untuk letak jawatan, therefore dia tidak bertanding timbalan presiden, kita tak boleh guna. Kita tak boleh katakan kerana itulah saya nak bertanding timbalan presiden. Tak tuan-tuan, bukan saya marah Nurul Izzah, tetapi dalam masa yang sama kita kena be fair dengan Rafizi juga. Kita kena be fair bahawa justifikasi untuk dia mengatakan, Izzah mengatakan dia nak bertanding kerana nampak gaya Rafizi tak bertanding, itu tak betul. Kerana kalau Rafizi tak bertanding pun pada waktu itu, sebenarnya Saifuddin dah pun menyatakan intention. Cuma macam saya kata, last minute 3 pegawai dia telah ditahan oleh SPRM. Convenient tak? Rasa-rasa macam convenient tak? Beberapa hari sebelum penamaan calon, tiba-tiba pegawai KDN, Menteri KDN ditangkap oleh SPRM, menyebabkan tiba-tiba Saifuddin senyap dan tidak bertanding langsung.
Tuan-tuan rasa benda itu dirancang ataupun secara kebetulan? Kan? Dirancang atau kebetulan? Sebab kata ada seorang pemimpin, dia kata, in politik there is no such thing as coincidence. Even coincidence is planned. Di dalam politik tidak ada istilah kebetulan. Malah kebetulan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dirancang. Cuma disebabkan oleh itu, kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya tuan-tuan Google, antara yang awal menyatakan sokongan supaya Safruddin bertanding adalah wakil ketua cabang Terengganu. Lepas itu Sarawak. Kemudian baru Izzah, sokongan Izzah tu datang. I think almost the same day ataupun lewat sehari macam tu. Kan? Tetapi erti kata sebenarnya tak adalah. Kalau katakanlah Rafizi tak nak bertanding sekalipun, tak adalah benda itu kosong sebenarnya. Tak ada pun jawatan itu kosong. Okey, katakanlah tidak ada orang bertanding. Katalah tak ada orang bertanding. Say, tiba-tiba penamaan calon, tak ada orang bertanding timbalan presiden. So macam mana is? Kalau menurut perlembagaan tidak ada jawatan timbalan presiden itu kosong, maka salah seorang naib yang menang itu boleh diangkat menjadi timbalan presiden. So sebenarnya tak ada isu. So mengosongkan jawatan di kalau betul dia nak meletak jawatan di peringkat parlimen, di kementerian, tidaklah menjadi asbab kepada beliau dikatakan tidak akan bertanding presiden, timbalan presiden. Berkemungkinan besar ada juga, bukan kemungkinan besar lah. Okey, ni saya ceritalah tuan-tuan. Kenapa dia nak letak jawatan? Hakikat sebenarnya bila Rafizi letak jawatan itu, pertama kita tahulah dia letak jawatan kerana dia kecewa dengan sistem parti. Okey, itu yang pertama. Tetapi sebenarnya hakikatnya, ini saya ceritakan pada hari ini dan Rafizi ada sebut dalam live, tapi tuan-tuan sedar atau tidak saya tak tahu. Terus bila dia tak jadi menteri, dia nak fokus kepada, sebab bila dia jadi menteri, dia tak boleh fokus menang kepada timbalan presiden. Dia kena ambil cuti untuk bertanding. Kemudian yang kedua, hujah saya juga, saya mengatakan bahawa kenapa Rafizi sebenarnya tidak pernah menyatakan tidak bertanding timbalan presiden? Kerana dia sudah dapat endorsement selepas, I think sebelum itu sudah pun mendapat endorsement. I think sewaktu, even sebelum dia bercuti ataupun mungkin selepas dia bercuti, saya tak sempat cek data tersebut, endorsement daripada Presiden parti sendiri yang menyatakan di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat bahawa kalau boleh jawatan nombor 1 dan nombor 2 tidak dipertandingkan. Baik. Kenapa saya banyak benda saya tak boleh cerita, tapi saya cerita yang mana dah diceritakan, saya ceritalah. Kenapa pemilihan kena dilakukan pada tahun ini juga? Sebenarnya pemilihan perlu, Rafizi minta dan juga tim di timbalan presiden minta supaya pemilihan diadakan selepas PRU. Masa itu ada dilema berlaku. Saya sendiri antara yang setuju kalau boleh lakukan selepas PRU. Dan kita sebenarnya dalam rangka untuk menggubal perlembagaan supaya semua lepas ini pemilihan berlaku 5 tahun sekali, bukan 3 tahun. Sekarang ini pemilihan parti berlaku 3 tahun sekali. Kita masa itu Rafizi nak minta supaya diubah perlembagaan. Bukan ubah perlembagaan satu ahli satu undi itu dibuang, tak. Diubah perlembagaan supaya kita jadi apa orang kata, berlaku pemilihan parti 5 tahun sekali, 6 bulan lepas pilihan raya, supaya tak gaduh. Namun begitu benda itu tidak direalisasikan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Kamil Munim, bakal ketua AMK itu dah habis term tahun ini. Umur dia 35 tahun. So dia 35 tahun, dia tak boleh lagi bertanding ketua AMK dah. Okey lah kalau dia tak bertanding ketua AMK, tak apalah, bagilah dia bertanding biasa tuan-tuan. AMK ni dia different padang yang berbeza. Sebab itu bila budak-budak AMK pergi serang Rafizi saya kata, korang ni baru main dekat kolam. Korang baru main kat kolam. Kita orang ni dah main kat laut, dah main dengan jerung, dah main dengan ikan paus, dah main dengan orca apa semua. Kita dah main dengan laut. Korang baru main dalam kolam, korang rasa korang dah duduk kat laut. AMK ni satu kolam tuan-tuan, satu kolam kecil. It's just a small pond. Korang ingat korang main kat situ korang dah hebat? Tak. Sebab itu dia kena ada dalam tu, kena ada jawatan. Bayangkan kalau Kamil tiba-tiba masuk ke peringkat utama, ke peringkat pusat, dia tidak menang mana-mana jawatan. That's why dia kena groom dulu di peringkat AMK. Saya ada masalah? Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah dengan Kamil pun, okey je. Cuma saya kata bahawa hakikatnya pemilihan kali ini dilakukan untuk memberi laluan kepada Kamil Munim. Antara lain lah, dia ada beberapa sebab yang lain. Itu salah satunya.
Dan sebab lain ni saya malah nak cerita secara detailnya, tapi salah satunya itu. Tapi tak apalah, dibuat juga. Kita tahu tuan-tuan, setiap kali pemilihan Parti Keadilan ni, kalau dibuat, dia akan ada pergaduhan. Dia akan ada pergaduhan. Bagi orang-orang yang baru masuk Parti Keadilan ni, dia pelik. Macam ni ke orang PKR ni gaduh? Ya memang macam ni. Setiap kali pemilihan 2022 pun kami macam ni, 2018 pun kami macam ni, 2014 pun kami macam ni. Inilah dia kami daripada dulu lagi. This is us. Sebab itulah kenapa masa itu, okey, dia macam ni, cerita dia macam ni. Mula-mula Rafizi minta supaya pemilihan diadakan lepas 2027, 6 bulan lepas PRU. Tapi Presiden kata tak nak. Okay, tak boleh kerana Kamil kena bertanding. Dia nak habis term tahun ini. Okey, Rafizi kata kita kompromi lah. Kita kompromi supaya kita boleh buat pada tahun ini, tapi nombor 1, nombor 2 jangan ada pertandingan. Okey, maksudnya ketua AMK, Presiden dan timbalan jangan ada pertandingan. Ketua AMK, timbalan jangan ada pertandingan. Ketua wanita, ketua timbalan, ketua wanita jangan ada pertandingan, kalau tak silap saya lah. Ketua wanita saya tak pasti, tetapi AMK dengan Presiden dan timbalan jangan ada pertandingan. Okey, kenapa? Adakah kerana Rafizi takut kalah? Bukan. Sebab Rafizi tahu setiap kali ada pertandingan timbalan ni kita akan gaduh. Kan? Bila letak je siapa-siapa, kalau bukan Nurul Izzah pun kat situ, letaklah orang lain, kita akan gaduh. Dia akan ada fraction dia yang akan menyebabkan pergaduhan. Kita tahan macam mana sekalipun, kita cuba juga tahan supaya tak nak gaduh, dia akhirnya gaduh juga. Dia kadang-kadang yang terlajak ni bukan orang atas, terlajak ni orang bawah. Kan orang bawah ni terlajak lebih kan. So bila dah bawah terlajak lebih, yang atas push, seorang sebut seorang, akhirnya dia jadi besar lah, kita kata. Dia jadi besar lah pergaduhan itu. Okay, tak apa. That's that. Itu yang berlaku. So ada orang telah membuat laporan kepada lembaga disiplin terhadap Rafizi sebenarnya. Antaranya kerana menyebut beberapa figura yang dianggap telah pun menyalahi disiplin parti. Dan disebabkan oleh itu beliau berkemungkinan akan dipecat daripada parti atau mungkin akan digantung. Sebagaimana yang berlaku dengan saya dahulu, setahun saya kena gantung sebelum bicara, tuan-tuan. Parti ada kuasa untuk menggantung seseorang sebelum bicara. Okey, parti ada kuasa untuk menggantung seseorang sebelum bicara. Saya digantung tahun 2021 sehingga saya terlepas PRN Sarawak, saya terlepas pemilihan parti, saya terlepas PRU, saya tak boleh bertanding tiga-tiga ini. Setahun saya kena gantung, setahun lebih. Lepas itu saya kena bicara, dah bicara, rupanya tak bersalah. 5 pertuduhan saya didapati tidak bersalah. So akhirnya apa yang berlaku pada saya, itulah dia. Jadi korang yang dok maki saya, dok marah saya, kenapa kau tak maki, kau tak marah, kau tak tuan-tuan, that's what happened to me. Kau tak melalui benda itu. Belum lagi cerita saya kena panggil polis, berpotensi masuk penjara. Saya nak kena fikir juga benda tu. Saya kena fikir lepas ni kalau saya masuk penjara, macam mana kehidupan saya, macam mana kehidupan keluarga saya, mak bapak saya dan sebagainya. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau korang kata ala Iswardi ni bacul tak berani, baru-baru ini saya dipanggil oleh Dang Wangi. Saya dipanggil di Dang Wangi untuk memberi keterangan kerana mendedahkan satu penggabungan kolej swasta dan kolej IKB di bawah Baitul Mal Wilayah Persekutuan. Dan instead of Menteri Agama buat menerangkan kepada kami tentang Iswardi, panel Abu Hafiz, kamu ni salah faham. Instead of doing that, apa dia orang buat? Dia orang buat laporan polis, dia saman Abu Hafiz. Itu yang berlaku. Sedih lah. Why should you do that instead of jumpa kami? Kan? So itu tak berani ke tuan-tuan? Saya berpotensi dia kena tangkap sekali lagi ni, berpotensi kena dakwa lagi ni, berpotensi lagi masuk penjara kerana dia, kalau tak silap saya, dia mungkin ditahan, disiasat di bawah Akta Official Security Act, OSA. Fitnah, dia kata fitnah lah. Tak apalah. Tapi kita berani buat sebab saya kata kita ni kerajaan yang ditubuhkan daripada akar prinsip reformasi. Prinsip kita adalah keadilan, reformasi, reform. Kita membela golongan yang ditindas. Itu prinsip kita. Itu prinsip kita. Kan? Tapi saya sedih lah orang yang ikut saya selama ni, dia tak faham.
Dia tuduh macam-macam. Dia ikut saya lama, tapi kemudian dia tuduh saya macam-macam. Maksudnya kamu tak faham apa yang berlaku. Kamu tak faham kan? Ikut saya bertahun-tahun tapi tak nampak apa yang saya cuba cakapkan. Tuan-tuan, masa lawan Azmin dahulu, saya pernah bagi warning. Masa itu gaduh teruk, lagi teruk daripada sekarang ni. Gaduh zaman Azmin tu lagi teruk, tuan-tuan. Ramai yang konon-kononnya terpaling sekarang ni, tak ada pun pada zaman Azmin. Kami gaduh dengan Azmin tu lagi teruk daripada sekarang ni. Kalau saya ceritakan detail dia apa yang berlaku, saya kata yang beza sekarang ni adalah masa dengan watak je berbeza. Adalah serta-serta watak tu sama je, orang yang sama sebenarnya, tapi generally watak dia berbeza, tapi cerita dia sama. Pada masa itu saya dah warning dah. Saya warning tentang beberapa individu. Saya dah kata orang ni akan lompat, orang ni akan hianat, orang ni akan menyebabkan kerajaan kita tumbang. Kali ini saya dah tak nak warning dah, tuan-tuan. Orang-orang yang rasa macam, oh Rafizi kenapa dia cakap yang tu, orang-orang ini kalau dia nak tahu, dia datang jumpa saya sebenarnya. Dia tanya, bang kenapa jadi macam ni bang, apa sebenarnya berlaku, explain pada kami. Instead of kamu maki Rafizi, you should come and see me. Tapi kali ini saya dah tak nak cerita dah. Saya tak nak buka cerita, saya tak nak ceritakan detail macam yang pernah berlaku pada tahun 2018, 2019, 1920 dahulu. Saya cerita detail. Saya kata siapa pelaku, apa yang berlaku, bagaimana akan berlaku. Kali ini saya dah tak nak cerita. Saya biarkan. Kenapa, tuan-tuan? Kadang-kadang saya dah penat dah nak cerita. Orang yang sama yang dulu jatuh ke dalam lubang bewak, sekarang ni nak jatuh ke dalam lubang bewak sekali lagi. Orang yang sama, tuan-tuan. Dah penat dah saya nak cerita dah. Saya kali ni saya nak kata kamu jatuh lah. Tak, tuan-tuan, ni macam ni. Kalau kerajaan jatuh lepas ni, kerajaan jatuh, kita dah tak ada jadi kerajaan, saya macam ni juga. Saya tak ada tambah, tak ada kurang. Saya jadi pembangkang ke, saya macam ni. Saya jadi kerajaan pun saya macam ni. Saya macam ni je. Saya tak ada, kau jadi kerajaan, dapat jawatan menteri, timbalan menteri, pegawai khas, supol, dapat rumah free, dapat gaji puluh-puluh ribu. Tak ada. Saya macam ni lah, tuan-tuan. Beginilah saya. Kan, nothing change, tidak ada apa yang berubah. So kalau lepas ni kita tak jadi kerajaan, bagi saya tak ada apa, nothing change. Saya ada bisnes saya ada pekerjaan saya buat live ni untuk saya hilangkan stres kepala otak saya ni je. Kepala otak saya ni kalau saya fikir lama-lama, saya takut nanti dia jam. So baik saya luahkan macam ni. Kan? Oh, jadi bermaksud Nurul Izzah tu jahat? Tak. Nurul Izzah ni tak jahat, tuan-tuan. Jangan salah faham. Habis tu macam mana Is? Tak payahlah. Saya stop kat situ lah. Nurul Izzah tidak jahat. Saifuddin tidak jahat. Nurul Izzah tidak jahat. Tetapi saya stop kat situ. Tapi apa Is? Kalau kamu nak tahu, datang jumpa aku. Tanya. Aku akan ceritakan satu persatu. Tapi untuk kali ini, di dalam live saya ni, saya akan lihat dan perhatikan saja. Pilihan raya akan datang ni, saya akan lihat dan perhatikan saja. Kan? So adakah Rafizi akan dipecat Is? Kemungkinan itu ada. Mungkin kalau tak dipecat pun dia akan digantung lah. Kemungkinan itu ada. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi kalau mereka buat demikian, maka saya lepas ni saya akan duduk, saya akan tengok dan saya akan tersenyum. Tersenyum melihat apa yang berlaku. Macam saya kata tadi, jadilah Rafizi dipecat ke, Rafizi tak dipecat ke, saya macam ni je, sama je. Tapi yang memecat dia tu, kamu akan berbeza. Kita komen saya satu lah. Kita sama-sama berdoa lah untuk malam ni. Kita berharap lah Rafizi menang. Tapi walaupun kita rasa nak menang tu tipis lah peluang dia, tapi kita cubalah berdoa. Mana tahu perwakilan-perwakilan PKR tu dia ada pendirian masing-masing, dia ada pangkah dengan apa yang sepatutnya lah. Tuan-tuan, mari kita menyokong kerjaan pada PMN Ibrahim. Assalamualaikum.